Assalamualaikum dan apa khabar Dede? Hai, sihat? Ini Kak Aziz sihat macam ni. Okey Dede macam mana? Sihat? Okey ni Kak Aziz nak surprise pada adik-adik. Nak tahu tak apa dia? Yeah. Ini dia buku majalah komik Boboiboy yang terbaru ya. 70 Monster yang 70 untuk bulan Mac. Okey, untuk bulan Mac Kak Aziz dapat yang terbaru punya ni. Okey, tanpa memasa jom kita tengok. Okey, kita punya buku majalah ni kita baca ya. Okey, episod isu ini lawan dengan Chapter 2. Kedua, eksklusif kenali pelakon suara Boboiboy Nur Fathiah Dias. Kemudian yang ketiga, sertai peraduan kat hari jadi Boboiboy. Wow, selamat hari jadi Boboiboy. Selamat hari jadi. Okey, ni ada tiga. Ni Boboiboy apa? Ni api, ni daun, ni apa ni? Ini mungkin air. Okey, jom kita buka di sebelah. Selamat hari jadi Boboiboy. Yeah, hari jadi Boboiboy. Belah Masya. Belah. Okey, ni dia punya iklan. Siapa nak? Adik boleh beli. Ni iklan aiskrim. Okey, yang ni dia punya apa? Dia punya isi kandungan. Okay, jom kita baca isi kandungan dulu. Monster Boboiboy, Monster Bulletin, Silat Mata Joker 2, Panjat Terpedek, Eksperimen Sains Yaya Oksigen, Komik Boboiboy Galaxy, Pen Komik, Kembara Galaxy Pen, Bulan-Bulan Zuhal, Panduan Boboiboy Galaxy Card, Monster Backstage, Pensel dan Spana, Komik lagi mini, komik mini, surat peminat dan fanarti. Okey, Dedek boleh dapatkan buku ni di kedai-kedai apa yang menjual komik ni seperti di Ion ataupun di kedai Mama, MBH, ikutlah. Okey, tengok yang kedua pula. Okay, ni dia punya apa? Dia punya nota, dia punya penerbit, tutorial, sidang redaksi, pencerita dan pengedar. Okey, ni pula ni buku ya, terbaru di pasaran. Jadi ada ke buku ni? Ya, terbaru di pasaran. Dapatkan segala komik volume ke-5 Boboiboy Galaxy Gelora Kuasa. Okey, di sebelah. Okey, ni Monster Bulletin. Okey, ni apa benda ni ya? Kak Azim tak tahu apa benda. Okey, ni apa dia punya tim Pops ya. Tim Pops. Okey, ni dia punya apa kerjasama di antara kumpulan kan tim-tim dia. Okey, tengok sebelah. Ni pun sama tim-tim di apa di Boboiboy punya tim. Okey, ni ada lagi. Okey, Monster punya grup lah. Okey, ni panjang atau pendek. Ni hanya menggunakan kertas dan pensel sahaja. Ni buat apa? Silat mata Joker tu. Okey, siapa nak buat? Buatlah. Kak Din nak suruh baca je untuk Kak Din. Okey, ni contoh visual musik optik. Okey, tengok sebelah. Okey, eksperimen sains bersama Yaya Oksigen. Okey, ni bahan yang diperlukan. Okey, ada 1, 2, 3. Okey, ni bagaimana ini terjadi fakta oksigen. Okey, ni tekanan oksigen yang kita selalu hirup selalu. Oksigen atmosfera, manusia memerlukan oksigen untuk bernafas. Karbon dioksida mengeluarkan dan kemudian menghasilkan oksigen dengan proses fotosintesis. Okey. Kita baca komik pula. Komik mini. Okey. Order. Kejap ya. Pakcik ni lagi. Pakcik nak order apa ya? Tapi sini tak ada jual makanan goreng tau. Pakcik tahu dah tu.
Bagi pakcik nasi ayam satu pula dah. Okay, yang kedua komik mini. Nampak ni. Okay, selamat pagi boy. Selamat pagi. Selamat pagi. Pagi. Bawa laju sikit, kami nak cepat ni ke planet Garuda ya. Korangnya aku ni driver bas ke? Kata kita orang tak boleh pandu kapal sekau. Okay, ni driver, ni misi pula. Okay, jadi macam mana ni? Aku tak setuju. Kita tak pernah cuba cara ni. Belum cuba, belum tahu. Tahu? Ya, lori. Tak payah fikir panjang lagi, boy. Betul, kita kena bertindak sekarang. Baik, kita cuba order makanan kat sini. Drive thru. Dia nak makan punya. Aku bukan drive korang lah. Okay, destinasi. Kita dah sampai. Baik, kita mulakan misi sekarang. Ya. Ke mana destinasi kita ni? Arah sana. Kau nak ke mana, Fan? Nanti dulu. Macam mana kita orang nak balik? Balik sendirilah. Aku bukan driver korang. Okey, dah masuk. Okey, ni watak-watak Boboiboy Galaxy. Boboiboy. Okey, serupa. Gopai, Yi, Machabot, Yaya, Chichiko, Zola, Bang, Chocolate, Takpot, dan Super Williams. Okay, ni cerita dia. Okay, Monster Boboiboy Galaxy musim 1, episod 7. Okay, tengok. Ni siapa rajin baca boleh baca ya. Okay, ni kad dia. Kumpul, main dan gabung. Ni terbaru Terbaru ke lama? Dek Adiwara, kedai berdekatan. Ini dijual di kedai berdekatan. Harga satu paket ni RM3.90. Wow. Ini adalah Monster Boboiboy Galaxy. Okay. Sekejap ya, Dedek. Okay, Dedek nampak. Nampak kan? Gambar dia. Okay, sebelah. Okay, kita baca ni. Sini pula. Okay, fan komik terbesar mempatan kumpalan tanah. Tukaran makanan. Wah, sepakan cukup kis pisang terbesar di dunia. Takut. Ini mata perasaan kamu, Gopal. Gopal. Macam mana kalau apa tahu nanti? Gopal mak. Sekolah menjadi istana makanan. Boboiboy terbaik. Melantun. Mari sini kau, Pop. Aduh, sakitlah Encik Bos. Kena sebelah. Ini kembara Galaxy Pen. Ini bulan-bulan Suhal. Okay. Contohnya macam Enceladus, Epictetus, Mimas. Nama-nama bulan-bulan Zuhal ya. Ini Ria, Yoni, Titan, Tethys, Hyperion. Okay. Sebelah. Ini kumpul, main dan gabung. Okay. Galaxy Card. Sampai ada ni boleh tengok. Okay, cara-cara main. Tu dia ada efek. Okay. Baru. Okay, sebelah pula. Ini adalah Monster Backstage. Nur Fatia Diaz, pelakon suara Boboiboy. Inilah orangnya, pelakon suara Boboiboy. Okay, Monster Tia dan Boboiboy, nampak? Okay, sebelah ini
Dia punya soalan untuk Tia, nampak? Soalan untuk Tia. Di sebelah ini cerita dia. Cerita untuk Boboiboy. Siapa nak baca boleh beli dekat kedai mamak ataupun beli dekat kedai-kedai yang berdekatan. Okey, seperti Ion Mall dan MPH. Okey, ni kumpul main dan gabung. Ni Boboiboy Galaxy Card. Okey, ni yang terbaru punya Pet Legenda. Pet Legenda. Ni dia apa? Gabung. Ni ada gabung-gabung kat. Okey, ada dia 3.9 baru. Kalau tak ada dekat Ion, mesti ada dekat online. Dekat online mesti ada. Okey. Okey, ni peraduan kad hari jadi Boboiboy. Oh, ni ada syarat-syarat dia. Siapa nak hantar kad hari jadi Boboiboy, ni syarat-syarat dia. Okey. Okey, ni belakang dia. Peraduan kad hari jadi Boboiboy. Lepas tu ada hadiah-hadiah. Buat ni. Berperan terbaik aku menanya 4 tiket ke Taman Timah Max di Perak. Okey. Ni cara-cara dia. Okey. Ini iklan jual air. Okey. Ini pensel dan spana. Weh, badan anda sememangnya adalah khazanah negara yang patut anda nikmati. Okey, mula dengan berpola tepung pulut berisi kelapa parut manis. Ia dimasak di dalam air pandan yang harum dan dimandi dengan kuah santan yang lemak dan berkrim. Diakhiri dengan senyuman anda yang memakannya. Wow, sedapnya. Enak. Wow. Sedap. Okey, ini adalah permainan di dalam phone. Siapa nak download? Okey, download now. Dekat App Store ada Boboiboy Galaxy Run. Okey. Kita tengok sebelah. Okey, ini tajuk komik lagi mini. Okey, kita baca. Panasnya. Wah, sejak bila ada kolam renang kat sini? Jangan banyak tanya lagi. Turun jumpa. Yeah, sejuknya. Kenapa kamu tu? Entahlah tu. Panas tu. Okay, ni komik mini. Bola tanpa. Kacang je ni. Kacang je. Ambil ni. Tamparan baru. Berjaya. Tak pacik mana boleh tukar-tukar. Istana pasir. Wah, bagus. Oh, ini lagi terbaik. Apakah? Nak letak mana ni? Sini letak sini. Ini bukan istana pasir lagi dah ni. Okey. Ombak. Best betul baring bawah matahari. Dengan ombak bermain-main kat kaki. Kan bagus dapat buat cabi hari-hari. Betul, kuranglah sikit stres kita. Okey, dah lewat dah ni. Jom. Baik. Kita kat mana ni? Makan Tuda Bahamas. Apa? Tolong. Okey, ni surat peminat. Okey, ni pula gambar fanatik. Ni untuk kanak-kanak, ni untuk remaja. Okey. Okey, ni buku terbaru Monster, jualan buku komik yang paling laris hanya di kedai buku popular Boboiboy Sfera Kuasa. Harga RM19.90. Okey, siapa nak beli boleh beli. Okey, 352 surat berwarna komik prolog Sfera Kuasa, konsep seni dari filem Boboiboy The Movie. Okey.
Ini adalah anak patung figurine. Okay, siapa nak beli buai api dengan buai air, promosi set combo. Okay, so ini hanya sub untuk pembelian melalui majalah komik over isu 70. Dia naklah dibuatkan hari cuma sebelum daripada 1 Mac. Ini belakangnya, kalau nak adik-adik boleh isi. Okay, Buai Galaxy Jumaat 5 petang, Sabtu 10 pagi, hanya di Banana. Okey lah adik-adik, ini saja untuk kali ini. Kak Azri baca untuk adik-adik untuk bulan Mac 70. Okey adik-adik, kalau nak boleh dekat Ion ataupun MPH dekat kedai mamak. Okey, jumpa lagi di next video. Bye bye.